Yang mana suka ride tu kan, yang suka konvoi pergi jauh-jauh, korang patut pasang benda ni dekat motor korang. Ini adalah charger port yang USB punya. Ada dua. Lepas tu kat tengah ni dia ada voltage. Kat motor aku dah ada yang lama punya, tapi dah rosak. Kalau aku on, tengok dia keluar voltage. Tapi yang ni dah rosak dah ni. Lepas tu dia punya cover waterproof pun dah tak ada. Jadi kita akan tukar lah. Kita akan tukar dan kita akan test dengan yang baru ni. Kita tengok dia punya function dia macam ni. Yang ni dia ada button on off. Memang cantik guys dia punya design. Dah siap pasang. Tengok On. Oh. Padu guys. Ni baru senang nak charge phone. Nampak? Lepas tu kita akan try charge. Tengok kalau cover pun tekan. Boleh nampak dia punya voltage. Okey, kita dah masukkan USB. Sini pun kita dah cocok. Okey, tengok kita on. Nampak? Charger masuk. Memang padu guys. Yang mana belum ada produk ni, korang patut beli tau. Memang puas hati. Nak pasang pun senang.